tempat ini adalah raja yang sebelahan. Tiba-tiba aja notis pun tak ada. Ini lebih teruk daripada komunis. Apa kesalahan kami di sini? Ini pihak Diraja Negeri Sembilan. Undang Jelebu, undang Rembau. Yang berlaku ni kan, tu adat ada, semua ada kan. Ini bukan saing-saing best Anwar Ibrahim guling-guling atas jalan. Saya dihalang masuk, tak apalah saya balik. Ni tentu adat ni, semua orang yang menerima pengiktirafan ada allowance setiap bulan dibayar untuk menjalankan peranan pun tak dapat. Jadi saya tak faham lah. Dan saya mengecam tindakan ini selaku anak Negeri Sembilan, selaku orang di Kong Adat, selaku anak buah yang berperlembagaan. Saya merasakan betul-betul negara ini berada pada satu benda yang salah. Dan dibuktikan bahawa Anwar Ibrahim tahu benda yang berlaku dan berhubung. Sengaja malu. Ya, dan berhubung terus telefon Tengku Besar, Yang Tawak Mulia Tengku Besar. Ini apa ni? Surat DKU. Surat DKU, Dewan Keadilan Undang yang selama ni dimanipulasi dan sebagainya kan. Dan ini nak berlaku mesyuarat Dewan Keadilan Undang kan. Majoriti dah bersetuju mesyuarat nak diadakan hari ini, notis dah dihantar dan dimaklumkan awal kan. Dan hari ini pun tak ada apa berlaku, tak ada yang berguling, tak ada yang menjoget, tak ada apa kan. Saya nak joget juga tadi tapi tak sesuai. Ini adab dalam mengamalkan adat kan, dia kena jaga. Tapi soal dia ialah ada pihak yang saya rasa bertindak lebih parah daripada penjajah. Penjajah dulu pun tak dikacau adat ni kan. Tapi hari ini jelas berlaku dan dibuktikan pagi ini dengan saksi dan sebagainya. Memang pelibatan Perdana Menteri itu wujud. Sampai Perdana Menteri telefon sendiri apa semua kan. Jadi saya sangat rasa kecewa dan berduka cita lah. Saya risau